everyone, Nisa here. Orang gani ni bos. Gitu. Okay guys, so hari ni sebenarnya ini adalah bulan Julai, masih bulan 7. Tapi konten ni saya rasa post bulan 8. Sangat-sangat lama, iaitu dalam seminggu atau seminggu lebih baru konten ni akan dipost. Kenapa? Sebab konten ni lain daripada yang lain sikit saya rasa, and Alhamdulillah saya tak sabar nak share dengan korang apa yang konten ni bakal terjadi. Okay, actually ni konten sebenarnya vlog dalam masa 9 hari. Tapi bukan 9 ke 99 hari lah saya vlog everyday, no. Tapi ada macam masa-masa dia saya akan angkat kamera lah. Okay, so saya dapat tawaran untuk catwalk lah. Dia tak adalah catwalk yang proper sangat untuk ya sayang Shiro masuk Tengok tu. Okay, iklan je Okay, so ni adalah Alhamdulillah saya boleh cakap ni impian saya daripada dulu, and sampai sekarang umur saya 23 tahun tercapai. Okay, so hari ni adalah tarikh 27 Julai. Saya kena pergi meeting dengan satu brand ni yang nak ambil saya untuk runway dia punya fashion show lah. So fashion show ni adalah KL Fashion Week. Kalau korang pernah tahu, apalah tahu kan KL Fashion Week tapi dia dekat yang besar-besaran tu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, aku tak tahu. Sekarang saya nak kena gerak ke tempat dia, studio dia, and untuk kita ukur baju and meeting apa benda semua yang patut-patutnya lah. Tapi cuma dekat sana saya tak bercakap lah, saya just ambil montage je. Apa yang kita buat just montage sikit saja. Sebab saya introvert. Kalau korang tahu saya introvert, jadi macam saya tapi dia okey je. Dia memang suruh dia okey je kalau saya nak buat konten ke apa, tak ada masalah. And kita tengok macam mana nanti. So saya nak cerita lah sikit. Ni impian saya sebenarnya daripada saya kecil. Impian saya pernah saya nak jadi pelakon ke, saya nak jadi penyanyi, tak. Tapi impian saya nak jadi model yang catwalk tu. And Alhamdulillah ini adalah first pengalaman lah, orang kata first experience. Tapi benda ni tak jadi lagi, tapi kita nak lalui proses-proses dia dulu. Okay, so korang doakan saya. Mana tahu kan lepas ni macam mana. Macam mana tak tahu. Saya happy gila. Saya happy sangat-sangat sebab benda ni last minute sebenarnya. Saya dapat call, tak adalah pagi, saya bangun tengah hari tadi. Saya dapat call tengah hari tu, and orang cakap nak ambil saya. Jadi ni saya macam okay, terus on. Sebab saya memerlukan itu and saya nak itu. Okay, so jom kita gerak ke destinasi kita. Let's go. Okay guys, so kembali lagi bersama dengan saya. Macam kita tengok hari tu kita dah apa orang kata, pergi ukur baju apa benda semua. And sekarang 5 hari bulan 8, sehari sebelum event berlangsung. Tengok muka saya sekarang ni sangat-sangat gemuk. Sebab semalam saya pergi buat treatment last minute, saya buat PRP, and then nampak muka saya nampak macam orang gemuk lah kan. Dia tak kena sangat dengan badan ke, kena je dengan muka aku. Tapi tak, dia bukan muka normal saya. Dia nampak lagi kembang sebab saya PRP tu kan dia cocok satu muka. Jadi muka saya nampak bengkak, you know. Saya senyum macam donat yang baru lepas kembang-kembang tu. So macam, oh my god, saya harap. So hari ni dah kecil sikit je. Saya tak jaminkan 1 cm pun, tapi dia kecil lah. Tapi dia still besar bagi saya. Kecil sikit je pada semalam. Malam lagi bengkak. So hari ni saya dah sampai dekat kita punya studio, Neonet punya studio lah. So hari ni kita akan nak try baju yang
Saya pun tak tahu baju saya macam mana. Tapi saya dengar-dengar khabar macam itu, macam ini sikit-sikit. So kalau korang nak tengok, korang kena stay tune lah. Ni untuk final lah untuk saya. Kita tak betul-betul siap lagi sebab kena tukar inner ni dulu. Standby pada rumah. Esok baru betul-betul. Okay, so ni special from Converse. Dia punya special edition Chuck Taylor. Very feminine, very like girly sebab dia ada, cantik kan? Dia ada embroidery macam lace kat situ. So kena sangat dengan look untuk Nisa. Mula-mula dia tak bagi ambil yang ni sebab dia kata ni special edition. So special edition dia orang tak boleh nak bagi untuk promotion. So abang duduk ambil lah kasut lain dulu. Kasut full warna biru muda. So macam dah letak dekat kaunter tu, pegang. Boleh lah. Tak boleh bang, tak boleh. Okay, lepas tu hujung-hujung tu macam ada beberapa kasut size tak ada. So saya cakap, okay, why not yang size tak ada ni korang tolerate sikit lah. Bagilah aku ambil yang ni. So dia bagi. Tapi bukan yang kasut ni. So bila dia bagi yang tu, aku cakap, okay, since korang dah bagi, boleh tak tukar yang tadi tu dengan yang ni? Lepas tu cakap, okay lah bang, ambil je lah bang. So tu lah dapat ni lah. So cantik kan? Kenalah dengan look dia. Dia macam wow. Wow. Thank you lah so much Converse Malaysia. Yeah, thank you Converse. Love lah. Okay, lagu kita semua kita pakai lagu rakyat tau. Tapi kita modify lagu tu jadi dia very lagu tu bukanlah lagu sedih, tapi lagu ceria yang biasa kita dengar. Rasa sayang hey, jom jom inai, lenggang kangkung lagu tu. Tapi kita buat dia dalam bentuk dark. So situation yang berlaku, korang ni adalah crowd yang berada dekat satu majlis kahwin. Majlis kahwin tu dibuat dalam gua. So macam tu lah. So walk tu dalam keadaan muka apa orang panggil risau boleh apa ke nama ni heartbroken apa macam orang kecewa. So tak payah senyum, jangan judge saya kan. Saya tak senyum, jangan judge kan. Tak Oh, kacau lah. Memang itu karakter. Memang itu karakter dan mood yang kita nak terapkan dalam fashion show ni. So jangan korang ni nak senyum suruh Nisa senyum dekat dalam reality. Dia betul-betul dark ya. Dark. Dia bukan rasa sayang yang sayangnya dekat dia. Sampai tengah. Pergi sini dulu. Sini dulu. Pergi sini pula. Sini. Masuk tengah balik. Keluar kat sini. Pergi backstage dulu. Tak payah pose. Tak ada berhenti pun. Jalan je. Okay, hasilnya. Tak ada pose. Yang akan pose suganya seorang je. Yang opening. Okay. Orang lain semua tak ada pose. Baik, Haji Selamat. Suganya dengan Jibril kena pose. So bila finale semua keluar, ni kan keluar seorang-seorang kan. Ni adalah macam contoh Nisa kat sini, ada model kat sini, ada model kat sini lagi. So jarak dia macam tu. So ni akan jadi background korang nanti. So bila gua ni dah sampai, gua ni dia akan keluar api sekejap. Play dia. Okay, so kalau korang tengok ni adalah mock-up untuk look Nisa pakai esok. Kita gandingkan dengan bunga orchid yang sama dengan mock-up design kita. And paling penting kita pakai Converse, kasut Converse yang limited edition kan ya.
Dia tarik special for me. So memang sangat kena, and colour pun matchy-matchy sangat. So thank you Abang Kal. Macam kita esok. Okay, korang kena stay tune untuk esok. Hujan guys, hujan. Allahu Rabbi, la ilaha illallah. So guys, kita dah settle. Kalau korang tengok tadi macam mana, saya punya karakter, saya kena buat apa tomorrow, and baju saya macam mana, and tapi benda tu belum siap lagi. Kita just pakai untuk final ni lah. Orang cakap kok nak kena tukar apa-apa, apa yang di plan, apa benda semua kan. So insyaAllah, I hope esok berjalan dengan lancar je. And macam Abang Kaj bagi tahu, muka saya kena muka sedih, karakter kena sedih atau nak marah ke. In case kalau nak nangis time tengah catwalk tu, silalah nangis ke apa. So don't judge kalau dia macam I'm nak sombong, tapi itu kita in character. Semua model yang berjalan kat situ in character. Dia karakter dia untuk this year untuk yang ni punya lah, I don't know lah this year ke, atau untuk Neonet punya brand. Karakter dia memang heartbroken. So tak cakap kenalah, sebab kita pernah lalui fasa benda-benda tu. So insyaAllah saya akan bawa dengan baik. And saya ni first time untuk saya cuburi bidang ni, catwalk. And benda ni saya nak daripada saya kecil lagi. Impian saya nak jadi model. And nak runway yang panggil. Maaf lah, saya pun tak tahu sangat, tapi kita nak try pelbagai bidang kalau boleh, insyaAllah. So MV kita dapat dah dengan Kik Syafiq. So ni first time saya pun nak build nama lagi. And mana tahu lepas ni kita try bidang bisnes pula ke apa ke. InsyaAllah korang support je lah saya. Saya malu, tapi masa saya terharu sebab benda yang kita nak, kita akan dapat. Benda yang selalu kita doa, kita akan dapat. Cuma lambat atau cepat je Tuhan nak bagi tu. And Tuhan nak tengok kita boleh sabar ke tak. Sebenarnya yang kita doa tu ada, tapi Tuhan cakap belum tiba masanya lagi. So usaha je. Saya sebagai hamba, saya usaha, saya doa, saya tawakal sahaja. And dapat alhamdulillah rezeki. Kalau tak dapat, mungkin ada yang terbaik lagi untuk kita kan. Okay, so sekarang ni dah nak maghrib lah kot. Saya nak kena pergi cari barang pula, benda semua. And cari barang tu saya tak tahulah macam mana. Saya nak pergi cari inner, saya nak pergi cari sock and anything lah, apa yang patut untuk prepare untuk esok. And assistant saya tak ada sekarang ni. So saya seseorang kat rumah. Malam ni saya kena tidur awal, saya kena prepare baju, saya kena gosok siap-siap inner ke apa ke, anything saya yang kena. Oh by the way, yang runway untuk esok under Neonet ni, saya seorang je model yang berhijab. So I don't know tudung saya macam mana esok, sebab kita tak ada ni kot. Tak tahulah ada ke tak ada hijab stylish. Kalau tak ada, mungkin saya sendiri yang akan tut, and ada lah assistant lain yang akan tolong. And saya dah tanya budak-budak AI, kalau ada masa lapang boleh free, boleh pergi, datanglah. Tapi kalau korang tahu, hari Rabu pun kita orang shoot dekat office. So saya tak sure diorang boleh datang atau tak, sebab ni pula tengah hari berlangsung. Ngam-ngam habis kerja ke macam tu lah. So tak tahulah macam mana. Kalau ada rezeki diorang boleh datang. Kalau tak datang tak apa, it's okay. Kita try invite orang lain ke apa ke. So diorang just support je saya. Jangan risau. Tak semestinya support kena datang, kena tunjuk muka benda semua, tak. Tapi kalau daripada jauh pun saya appreciate. Macam tu lah. So it's okay. I love my friend. So saya nak nangis. Sebab apa yang saya nak semua dapat sekarang ni. So insyaAllah korang jangan judge saya. Saya just muse je, bukan model. Bukan betul-betul model. So dia cakap kat sini untuk saya tak tekankan sangat pun. Bahagian jalan kena betul-betul, catwalk kena betul-betul, dada straight ke apa tak. Dia tak tekankan pun. Just in your character. Jadi diri sendiri. Cakap kalau Nisa jalan macam kalau diri Nisa macam tu lah Nisa atas pentas. Kalau Nisa jenis yang belagak gini-gini, macam tu lah dia nak saya jadi diri sendiri. Dia bukan nak suruh saya nampak fake. And benda tu nampak kekok, korang tahu tak? So
saya berjalan macam mana saya hari-hari macam biasa. Just beza tak beza, saya buat muka saya lah, in character muka saya lah. Just heartbroken. Dia tak sombong, dia macam in character, faham tak, sedih ke apa gitu. And makeup esok pun bukan semua orang makeup perfect. Dia ada yang macam air mata apa benda semua. Kita nak kena in character dengan mood tu. Understand, okay? So saya sekarang nak gerak. Sekarang memang hujan, kalau tengok kat luar hujan. And saya pun nak kena bawa kereta, nak pergi sana. Malam ni nak pergi makan. Saya tak makan lagi seharian. And oh ya Allah, mudahkanlah urusan Nisa, okay? InsyaAllah. So jom. So, tibalah waktu harinya. Hari yang dinanti-nantikan pun telah tiba. Iaitu sekarang ni pukul 9.45 pagi. Saya baru je panas kereta apa benda semua. And saya seorang lagi hari ni. And kita nak gerak pergi ambil kawan saya untuk jadi asisten hari ni. Tapi dia punya asisten tu, dia tak boleh duduk belakang juga. Sebab belakang sangat-sangat limit lah tempat dia. And nanti sampai dekat belakang stage ada orang yang take over saya. Ada orang yang take over dia lah. Maksudnya yang record ke apa je, bukan dah kawan saya dia. Orang-orang kru dekat sana, tim Neonet juga. So kita baru nak gerak ke KLCC. Kita tengok tak di jam. Sejam jugalah. Biasa-biasa setengah jam je ni, dah sejam ni biasalah kan. So insyaAllah semoga baik-baik je hari ni. Saya takut, doakan perjalanan saya dipermudahkan segalanya. Walaupun otak bercelaru, hati tak tenang. Tapi okey lah. Benda tu mempengaruhi emosi untuk hari ni kot. In character lah kot kalau betul-betul menjadilah. Sebab dia no smile ni, Sayu catwalk nanti no smile apa benda semua. Okay, buat muka kecewa, buat muka stress, depression ke, sedih ke, nak nangis, silakan nangis. Kalau aku nangis betul-betul ni memang adalah. So saya nak gerak dulu pergi ambil kawan saya. Kita jumpa anda di sana. Let's go. So guys, saya dah sampai di KLCC. If you see my face, memang betul-betul selekeh. Okay, kita yang terpaling selekeh di antara di sini. Tapi tak apa, selekeh-selekeh kita nanti kita akan bom. Aduh lah, malu dah aku ni. Lepas, so kita mencari tempat lah di sini. Sekejap. Sini. Wow. Seram sejuk ya, tapi enggak mengapa. Camera bawa kan? Bawa. First time. Takutlah. So ni BA saya untuk hari ni. Rina, coming kan? Okay, aku dah bawa. Okay, so sekarang kita berada kat dalam backstage untuk makeup. Takutlah Rina. So sekarang ni Sabrina start makeup pukul 1:30. So kita pukul 3 dah nak get ready dah. Sampai ke dah. Macam lalas kat sini. Mic rembek. Apalah saya ada kat sini hari ni, takut. This is our broken bride. Yes. Sekarang kena buat air mata. Nampak dia? Kena suruh saya menangis je. Dia dah cakap dah tadi hari tu kalau nak menangis lagi bagus. Sebab betul-betul karakter sedih kan. Karakter sedih dah aku bagi ni. Nangis je.
Bulatnya muka. Okay. Macam nak tahu dia Boleh? Can you want to be inside? Okay guys, so sekarang kita tengah tunggu nak buat depan. Ini Ariza Free masih ada. Ariza Zafril. Dia tak ada mic sebab dalam bag. Hello, saya Ariza Zafril. Kita orang excited nak walk ni. So, duk panggil kita orang. Saya melakukan yang penuh jayanya. Betul. Kita pakai pantai. Air dekat kita time tu. Memang tak datang rehearsal. So sekarang ni insyaAllah semoga dimudahkan je lah. Doa. Kita takut. Let's go! Takut lah, ya Allah. Aku takut silap jalan je. Let's go. Jangan cabut aku. Ni kalau jatuh dekat jalan malu lah. So nanti ikut space, ikut tempo je. Tak jauh sangat, tak dekat sangat. Just nice je tempo dia. Mantap. Okay. Backstage. Highlight sikit. High stage. I'm cried. Nampak macam real. Nangis. Came not to rejoice, but to remember, each one carrying a heart once full, now fractured, once Sebab sudi ambil Nisa sebagai muse untuk Neonet, and thank you so much. Of course, selama ni saya asyik dengar je Nisa AI. Rupanya kali ni depan mata saya Nisa AI. Comel orang je. Thank you so much sebab sudi untuk jadi muse Neonet, dan diharapkan lepas ni terus support Neonet. Local brand kita dan juga brand-brand lokal yang lain juga. Okay? You're my best. Thank you. Thank you so much. So guys, finally akhirnya dah habis daripada tadi tu sebenarnya. Tapi baru sempat nak buat outro. And kat sini I want to say thank you so much untuk Neonet Production and Abang Kar sudi invite saya jadi muse dalam ni lah kita punya fashion show.
KL Fashion Week. And thank you so much kepada Rakus and team sebab sama-sama menjayakan kita punya fashion show ni lah. Aku tak boleh nak cakap banyak, aku jadi gigil sebab tadi kita nangis tak? Kita sebut semua benda sebab macam ni saya dah besar ke? Anak kecil lagi ni dah pecah. Macam semua benda dah buat. Oh kelap. Tak apa sebab sini je lighting, okay. So lepas habis fashion show tadi, kita pergi makan apa benda semua dulu. And sebab saya daripada pagi just makan roti je sekeping. And lepas pada tu kita pergi jumpa balik Abang Kar and Setan sama dia semua. Kalau korang tengok macam dalam footage ni tadi. And then lepas pergi jumpa Abang Kar, kita buat PR dengan dia punya friends lah apa. Kita hi-hi, kenal-kenal. Kita kena ada connection sebenarnya. Nak berjaya ni kita kena berkawan dengan orang. Yelah, cara pemikiran kita tak sama dengan orang lain. So kita boleh tukar pendapat, kita boleh tukar apa-apa in case nak collaboration ke apa ke, senang dengan benda tu Lepas pada tu kita pergi pula jumpa dengan doktor-doktor, just kenal-kenalan apa benda semua. I so happy today sebab saya banyak kenal dengan ramai orang. And Alhamdulillah semua orang baik-baik belaka and terima saya walaupun saya ni baru juga dalam bidang modeling. Boleh kata macam tu. And Alhamdulillah rezeki saya dapat KL Fashion Week sebab benda ni dah level-level international dah sebenarnya. So Alhamdulillah, tolong bagi job ni kat saya. And I'm so happy, I'm so proud of myself. And thank you to my PA for today, assistant saya, Fina. And banyak tolong saya pada pagi kita keluar sampai ke malam. Kita baru habis makan ni. So thank you. Saya dah sedih. And family saya tak dapat hadir, tapi diorang still support saya pada cara it's okay. And saya nak explain sikit pasal catwalk tu. Why I'm not smile ke apa, sebab in character. Sebab benda tu dark, bright, dia feeling broken, sad and kecewa, macam patah hati. Sebab kita nak kahwin kena paksa, nak kahwin tak terlepas hajat, nak kahwin dengan orang yang kita kena paksa kahwin dengan orang yang kita tak rela, faham tak? So itulah tema dia, itulah tema Neonet untuk this year. That's why kalau korang tengok, okay, baju pengantin ada yang tak sempurna, ada koyak-koyak apa benda semua. And I sebagai pengapit, dia macam nak try nak untuk jadi pengantin new to be pula, pengantin to be, apa benda, bride to be, dan macam tak kesampaian. So karakter saya pengapit yang nak jadi pengantin tak kesampaian. Dia macam aku nak cuba dulu macam apa Kak cakap yang masa kita dekat studio tu. Yeah, that's right, macam tu lah. And then orang cakap kenapa saya jalan tegak, kenapa saya jalan tak senyum. Itu karakter. Setiap orang yang fashion show ni dia ada karakter. Karakter kita tahun ni sedih, so kena hayati sedih. And saya make up pun ada efek air mata sebenarnya. Ada efek air mata. Bukan make up tak sempurna ke apa. Don't judge why make up nampak lain ke apa, suram gini. Memang dia punya tema dia macam tu. Nak buat macam mana. So gitulah. Korang tak boleh nak judge gini. Bukan semua catwalk, semua fashion show kena nampak cantik gini. Ada tema-tema masing-masing. Korang jangan judge. Tu je saya boleh cakap. Korang jangan judge. And lagi satu, I want to say thank you so much to Converse and sponsor kasut saya limited edition tu, saya sangat-sangat hargai. Nanti saya akan post video Converse, so korang stay tune. Memang sangat-sangat cantik and sangat-sangat kena. Baju orchid yang tak sempurna tapi dia ada main dengan colour pastel biru, pink apa semua. And kasut tu putih purple, sangat cantik. So thank you so much Neonet, Converse, Rakus team and Neonet team, Abang Kar and semua orang lah yang menjayakan KL Fashion Week for today. So ni malam dah pukul berapa Saya baru habis makan. Apa semua dah pukul 10 dah. So sekarang baru saya nak gerak balik ke rumah. And esok kita kerja lagi. Saya tak cukup rest daripada hari tu lagi. Daripada kita punya AI team buat camp, pada beruniform, saya shoot MV, saya pergi Kedah. And then balik sini saya tak rehearsal pun. Kalau korang tahu, saya macam jijik-jijikai. And then pop, hari ni kita inilah masanya.
macam tu. So saya tak datang rasa. I sebagai Muse bukan kena catwalk professional ke apa, tak. Dia just in character. Nisa be yourself. Nak catwalk macam mana pun jadi je, jalan je. Nak hi bye nak sentuh orang pun boleh je. Sebab saya Muse, bukan betul-betul catwalk lah, bukan betul-betul model. Okay guys, so kat sini saya nak minta maaf kalau ada salah silap daripada diri saya ataupun siapa-siapa sahaja yang terlibat dalam konten saya ni. And I hope korang support saya sampai ke bila-bila. InsyaAllah kalau ada salah daripada pihak saya minta maaf. Dan pada pihak sesiapa pun saya minta maaf. So guys, kita jumpa di next content. Okay, bye bye. Assalamualaikum.